Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan waran tangkap terhadap Ahli Perniagaan Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan sudah dikeluarkan dengan tindakan susulan kini dijalankan bersama pihak berkuasa luar negara. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata pihaknya dimaklumkan individu berkenaan berada di luar negara dan usaha masih diteruskan bagi menyelesaikan perkara itu. Katanya sebelum ini pihak polis sudah mengeluarkan waran tangkap terhadapnya. Tapi apapun semua sedia maklum bahawa beliau berada di luar negara. Kita telah mengeluarkan sebelum ini waran tangkap. Jadi adalah tindakan-tindakan yang sedang kita laksanakan, memerlukan bantuan daripada negara yang berkaitan dan insya-Allah kita akan cuba yang terbaiklah untuk menyelesaikan masalah ini. Dimaklumkan SPM telah pun menghantar permohonan tersebut kepada Interpol dan ada tak Interpol hantar apa-apa feedback balik kepada PDRM? Setakat ini kita tak ada terima apa-apa lagi. Mungkin SPM boleh menjawab persoalan itulah.